Hai semua, saya dari pasukan sokongan ABS. Video ini akan mengajar anda cara membuat pemulangan bayaran untuk daftar keluar awal bagi bilik yang telah dibayar. Mula-mula pergi ke rak bilik. Selepas memasuki halaman rak bilik, pilih bilik yang anda ingin membuat pemulangan bayaran. Seperti yang anda lihat, tarikh daftar keluar masih belum tiba. Tetapi tetamu ingin daftar keluar lebih awal pada hari ini. Sekarang pergi ke pembayaran. Pilih jenis bayaran yang ingin dipulangkan. Dan tulis komen. Selepas itu, masukkan jumlah dalam bentuk negatif. Kemudian tekan butang simpan. Dan anda akan melihat pembayaran direkodkan di sini. Kemudian tekan butang tutup dan pergi ke daftar keluar. Di sini, anda boleh melihat semua pembayaran dan jumlah akhir. Kemudian tekan butang daftar keluar untuk melaksanakan proses keluar. Di sini, anda boleh mencetak folio, resip dan e-invoice. Selepas mencetak, tekan butang selesai. Dan anda akan melihat bilik itu telah berjaya didaftar keluar. Terima kasih dan harap video ini membantu anda memahami cara membuat pemulangan bayaran untuk daftar keluar awal bagi bilik yang telah dibayar.